Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Fathiah dan rakan seperjuangan yang lain. Saya Zunur Ain binti Abdul Basit Fahuri, P165271 akan membentangkan tentang tugasan kedua iaitu model inovasi pengajaran berintegrasikan teknologi. Ahli kumpulan 9 terdiri daripada Ahmad Faiz Zakwan bin Asri, Hafi bin Suhaimi, Muhammad Ashmal bin Muhammad Hanim dan saya sendiri Zunur Ain binti Abdul Basit Fahuri. Bagi rancangan pengajaran harian, dari segi kandungan, tajuk pengajaran yang dipilih ialah pencapaian dan kebanggaan negara di bawah tema kepimpinan negara dengan fokus kepada subtopik pemimpin negara di Malaysia. Pemilihan tajuk ini bertujuan untuk membantu murid memahami peranan kepimpinan negara serta menghargai sumbangan Perdana Menteri terhadap pembangunan negara. Standard kandungan 12.1 Pemimpin negara di Malaysia. Bagi standard pembelajaran, RPH ini memberi penekanan kepada 3 aspek utama iaitu murid dapat menyenaraikan nama dan biodata ringkas Perdana Menteri Malaysia mengikut urutan, menerangkan bidang tugas Perdana Menteri serta menjelaskan pencapaian negara di bawah kepimpinan Perdana Menteri. Bagi objektif, yang pertama, murid dapat menyenaraikan sekurang-kurangnya 4 nama dan biodata ringkas Perdana Menteri Malaysia mengikut urutan dengan betul. Yang kedua, murid dapat menerangkan sekurang-kurangnya 4 bidang tugas Perdana Menteri dengan tepat. Dan yang ketiga, murid dapat menjelaskan sekurang-kurangnya satu pencapaian negara di bawah kepimpinan Perdana Menteri secara lisan dengan betul. Kriteria kejayaan yang pertama, murid dapat mengenal pasti sekurang-kurangnya 4 daripada 10 nama dan biodata ringkas Perdana Menteri Malaysia melalui aktiviti Siapa Superhero Negara. Yang kedua, murid dapat menerangkan sekurang-kurangnya 4 dari 6 bidang tugas Perdana Menteri dengan tepat melalui perbincangan berpandukan video Superhero Negara. Dan yang ketiga, murid dapat menjelaskan sekurang-kurangnya satu pencapaian negara di bawah kepimpinan Perdana Menteri melalui refleksi saya tahu, saya faham. Set induksi selama 5 minit yang mengandungi isi pelajaran mengenai pengenalan kepada pemimpin negara Malaysia melalui aktiviti Siapa Superhero Negara. Untuk memulakan sesi pengajaran dan pembelajaran, guru menyediakan beberapa keping gambar pemimpin negara Malaysia tanpa disertakan nama. Guru kemudian mengemukakan soalan rangsangan bagi merangsang minat dan pengetahuan sedia ada murid. Contoh soalan yang diajukan ialah, siapakah individu yang kamu lihat dalam gambar ini? Apakah jawatan yang disandang oleh pemimpin ini? Murid memberi respon secara lisan berdasarkan pengetahuan mereka sebelum ini. Guru seterusnya mengaitkan jawapan murid dengan fokus pembelajaran iaitu mengenali pemimpin negara Malaysia, seterusnya menekankan peranan dan sumbangan mereka dalam pembangunan negara. Aktiviti ini bertujuan untuk mengaktifkan pengetahuan sedia ada murid dan menyediakan peralihan ke aktiviti pembelajaran utama. Maka bahan bantuan mengajar yang digunakan ialah 5 gambar rajah pemimpin negara. Langkah 1 selama 10 minit yang mengandungi isi pelajaran berkenaan penerangan mengenai biodata pemimpin negara Malaysia, bidang tugas Perdana Menteri dan pencapaian negara oleh Perdana Menteri melalui video Superhero Negara. Guru memulakan langkah ini dengan memberi arahan kepada murid untuk mencatat fakta penting semasa menonton video pendek yang memaparkan latar belakang pemimpin negara Malaysia. Kandungan video yang merangkumi gambar, nama, tempoh kepimpinan, gelaran, sumbangan, bidang tugas Perdana Menteri serta pencapaian yang diraih sepanjang tempoh perkhidmatan mereka. Semasa video dipaparkan, guru membimbing murid memahami isi kandungan dan mengajukan soalan interaktif bagi merangsang pemikiran serta penglibatan aktif murid. Contoh soalan yang diajukan ialah, siapakah pemimpin Malaysia sekarang? Siapakah yang memerintah lebih lama, Perdana Menteri A atau B?
Mengapa penting untuk kita mengetahui siapa yang memerintah dahulu? Guru menekankan fakta yang tepat dan mengaitkan jawapan murid dengan isi kandungan video bagi memastikan pemahaman murid konsisten dan betul. Aktiviti ini diakhiri dengan guru membuat rumusan ringkas berkenaan fakta-fakta utama yang disampaikan dalam video ini bagi mengukuhkan kefahaman murid sebelum melangkah ke aktiviti seterusnya. Langkah 2 berlangsung selama 10 minit yang memfokuskan kepada aktiviti kuis interaktif menggunakan Quizizz. Guru memulakan langkah ini dengan memaparkan kod atau pautan Quizizz melalui projektor di papan putih agar murid dapat mengakses kuis dengan mudah menggunakan peranti masing-masing. Seterusnya, guru mengagihkan murid kepada beberapa kumpulan yang terdiri daripada 5 hingga 6 orang bagi memudahkan pengurusan aktiviti secara berkumpulan. Murid diminta menyertai permainan kuis ini secara berkumpulan menggunakan peranti yang disediakan. Kuis ini mengandungi 19 soalan yang direka khusus untuk mengukur pengetahuan murid mengenai biodata, gelaran rasmi, bidang tugas serta pencapaian Perdana Menteri Malaysia. Semasa aktiviti berlangsung, guru memantau kemajuan murid secara langsung melalui papan skor Quizizz, membolehkan guru menilai tahap penguasaan murid secara langsung. Setelah semua murid selesai menjawab, guru menghentikan kuis dan memilih beberapa kumpulan secara rawak untuk membincangkan jawapan dan memberikan penjelasan ringkas. Aktiviti ini dibimbing oleh guru bagi memastikan murid memahami kesilapan dan konsep yang kurang difahami. Akhir sekali, guru membuat rumusan keseluruhan berdasarkan keputusan Quizizz, membetulkan salah faham murid serta mengukuhkan pemahaman mereka terhadap kandungan pembelajaran pada hari ini. Untuk menutup sesi pengajaran dan pembelajaran, guru menyediakan papan putih mini dan pen penanda bagi setiap kumpulan murid. Guru seterusnya mengajukan beberapa soalan berkait topik pembelajaran hari ini bagi menggalakkan murid mengingati dan mengaplikasikan pengetahuan yang telah dipelajari. Contoh soalan yang diajukan seperti siapakah yang digelar bapa perpaduan? Siapakah Perdana Menteri Malaysia yang menjawat jawatan sebanyak 2 kali? Nyatakan satu bidang tugas Perdana Menteri. Kumpulan yang mengetahui jawapan diminta menulis jawapan pada papan putih mini dan kemudian menyampaikannya kepada rakan-rakan yang lain bagi membolehkan perkongsian pengetahuan secara kolaboratif. Guru memberi kata pujian dan penghargaan bagi mengiktirafkan usaha, kreativiti dan kerjasama setiap kumpulan, sekaligus meningkatkan motivasi murid. Aktiviti diakhiri dengan guru membuat rumusan akhir yang menekankan kepentingan menghargai kepimpinan negara serta mengaitkan pembelajaran dengan kehidupan seharian murid bagi memastikan pembelajaran yang dilaksanakan bermakna dan relevan. Seterusnya, saya akan menjelaskan dengan lebih terperinci mengenai langkah inovasi teknologi yang diaplikasikan dalam langkah 2 iaitu pembinaan kuis menggunakan platform Quizizz. Kandungan inovasi dibina berdasarkan standard kandungan dan standard pembelajaran iaitu 10 orang Perdana Menteri Malaysia, nama dan tempoh perkhidmatan, gelaran Perdana Menteri, sumbangan dan pencapaian utama serta bidang tugas Perdana Menteri. Kandungan disusun secara berperingkat daripada aras rendah kepada aras tinggi dan diterjemahkan dalam bentuk soalan objektif, soalan benar atau salah dan soalan berbentuk kebat ringkas. Langkah-langkah membangunkan aplikasi. Yang pertama, akses laman web Quizizz. Guru perlu mengakses platform Quizizz melalui laman web seperti yang tertera di skrin. Yang kedua, log masuk akaun pengguna. Guru perlu membuat proses log masuk menggunakan akaun Google atau akaun berdaftar yang lain bagi memastikan akaun pengguna tersedia untuk membina kuis digital. Ketiga, pemilihan fungsi cipta kuis baharu. Selepas berjaya log masuk, guru memilih menu iaitu create dan seterusnya menekan pilihan kuis untuk memulakan pembinaan kuis baharu. Tindakan ini membawa guru ke ruangan pembinaan kuis yang menyediakan pelbagai tetapan dan jenis soalan.
terdapat beberapa jenis sumber interaktif termasuk kuis, video, permainan pendidikan digital, infografik atau peta minda dan simulasi. Langkah keempat, penetapan maklumat asas kuis. Guru boleh menetapkan maklumat asas kuis dengan memasukkan maklumat penting seperti tajuk kuis, subjek dan tahap murid yang sesuai, bahasa pengantar selaras dengan PDP dan status keterlihatan kuis sama ada umum atau terhad. Kelima, pemilihan bentuk dan jenis soalan. Guru membina soalan dengan memilih format soalan yang bersesuaian dengan objektif pembelajaran. Antara jenis soalan yang disediakan dalam kuisis ialah soalan aneka pilihan, betul atau salah, jawapan pendek dan soalan terbuka atau berbentuk pemikiran aras tinggi kebat. Pemilihan jenis soalan yang pelbagai ini membolehkan guru menilai pengetahuan, kefahaman serta kemahiran berfikir murid secara lebih menyeluruh. Keenam, penetapan jawapan dan skor. Guru menentukan jawapan yang tepat bagi setiap soalan, menetapkan tempoh masa menjawab serta peruntukan markah berdasarkan tahap kesukaran soalan. Langkah ini membolehkan sistem kuisis memberi markah secara automatik dan maklum balas segera kepada murid sama ada semasa atau selepas kuis dijalankan. Ketujuh, penggunaan elemen multimedia. Guru boleh menambah elemen visual seperti gambar atau ikon untuk membantu murid memahami konteks soalan dan meningkatkan penglibatan semasa menjawab kuis. Maklum balas automatik diaktifkan supaya murid menerima respons segera selepas menjawab, membantu murid mengenal pasti kesalahan dan memperkukuhkan pemahaman secara kendiri. Yang ke-8, penyemakan dan penyimpanan kuis. Guru meneliti keseluruhan kuis dari segi ketepatan fakta, kesesuaian bahasa, kejelasan soalan dan keselarasan dengan objektif pembelajaran sebelum kuis disimpan dan digunakan. Yang terakhir, 9, penerbitan dan penggunaan kuis. Pratonton kuis dijalankan oleh guru bagi memastikan soalan, masa menjawab dan jawapan betul dipaparkan dengan sempurna sebelum kuis digunakan. Kuis yang siap dibangunkan boleh digunakan bagi tujuan pentaksiran formatif, pengukuhan pembelajaran serta membantu murid membuat refleksi terhadap pemahaman mereka dalam PDP. Guru boleh menyalin pautan kuis dan menyebarkannya kepada murid melalui WhatsApp, Telegram atau Google Classroom untuk tugasan PDP. Sekian, terima kasih daripada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi adalah Hafiz bin Saimi. Hari ini saya akan membentangkan rancangan pengajaran harian. Mata pelajaran yang dibawa adalah sejarah. Bilangan murid pula seramai 36 orang dan masa berlangsung adalah 11.30 pagi hingga 12.30 hari. Tema yang akan dibawa adalah pembangunan dan kesejahteraan, manakala tajuk pula adalah kemajuan ekonomi di Malaysia. Kemahiran berfokus pada murid menilai kepentingan pembangunan ekonomi terhadap kesejahteraan rakyat. Seterusnya saya akan membentangkan standard kandungan, standard pembelajaran dan juga objektif. Bagi standard kandungan, ia menerangkan tentang kemajuan ekonomi Malaysia ke arah pembangunan negara dan kesejahteraan rakyat. Standard pembelajaran pula mempunyai 3. Yang pertama adalah menjelaskan faktor-faktor yang mendorong kemajuan ekonomi Malaysia selepas kemerdekaan. Kedua pula, menghuraikan sektor-sektor utama ekonomi Malaysia. Dan yang ketiga adalah menganalisis dan menilai kepentingan kemajuan ekonomi Malaysia. Untuk objektif pula, murid dapat menyatakan sekurang-kurangnya 3 faktor kemajuan ekonomi Malaysia dengan tepat. Kedua, murid dapat menghuraikan 2 sektor ekonomi utama Malaysia dengan betul. Dan yang terakhir sekali, murid dapat menjelaskan kepentingan kemajuan ekonomi terhadap kesejahteraan rakyat. Seterusnya, bagi topik kemajuan ekonomi di Malaysia, pengetahuan sedia ada murid ataupun pelajar. Murid telah mengetahui kegiatan ekonomi asas dan pembangunan Malaysia selepas kemerdekaan. Manakala bagi KEBAT ataupun ITING, murid dapat menganalisis hubungan antara kemajuan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Kedua, menilai kepentingan pembangunan ekonomi terhadap pembangunan negara dan taraf hidup rakyat. Dan yang terakhir, membuat inference tentang cabaran ekonomi berdasarkan bahan visual atau data yang disediakan.
Kita beransur kepada langkah pengajaran. Di sini terdapat 4 langkah, iaitu bermula dengan set induksi, langkah 1, langkah 2 dan penutup. Pertama sekali saya akan membentangkan tentang set induksi berlangsung secara 5 minit. Bagi isi pelajaran, guru membuat pengenalan kepada kemajuan ekonomi Malaysia selepas merdeka. Untuk aktiviti pengajaran dan pembelajaran, guru memulakan dengan soalan ringkas, iaitu apakah perubahan yang berlaku dalam kehidupan kita sejak Malaysia merdeka dari segi ekonomi. Seterusnya, guru memaparkan gambar atau video pembangunan ekonomi sebagai contoh lebuh raya, kilang, pasar dan juga e-dagang untuk menarik minat murid. Dan akhir sekali, murid diminta berkongsi pengalaman atau pemerhatian mereka tentang kemajuan ekonomi. Terdapat beberapa bahan bantu mengajar sebagai contoh komputer dan juga projektor. Di sini, murid dapat nilai murni seperti patriotisme, berani dan juga kepimpinan. Bagi kemahiran berfikir pula, murid dapat berkomunikasi secara lisan dan juga pemikiran kritis. Kita beransur pula kepada langkah 1. Ia berlangsung secara 10 minit. Bagi isi pelajaran, ia adalah penyampaian isi pelajaran faktor kemajuan ekonomi dan juga sektor utama. Bagi aktiviti pengajaran dan pembelajaran, guru menerangkan faktor-faktor kemajuan ekonomi Malaysia selepas merdeka seperti pelaburan asing, pembangunan infrastruktur, pertanian dan perindustrian. Guru menggunakan peta ekonomi Malaysia untuk menunjukkan lokasi sektor utama dan menjelaskan peranan sektor tersebut dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Seterusnya, guru mengajukan beberapa soalan berkaitan topik yang dipaparkan. Guru memulakan perbincangan bersama pelajar dan berkongsi jawapan dengan tepat, dan akhir sekali, murid mencatat maklumat penting dalam buku nota. Bagi bahan bantu mengajar, ia memerlukan peta ekonomi Malaysia. Untuk langkah 1, murid dapat nilai murni sebagai contoh patriotisme, cinta akan negara. Manakala bagi kemahiran berfikir pula, murid dapat berkomunikasi, pemikiran kritis melalui soal jawab dan interaktif. Seterusnya, kita beransur kepada langkah 2, berlangsung 10 minit. Bagi aktiviti kumpulan, murid perlu menghuraikan 2 sektor ekonomi utama dan sumbangannya, serta kaitkan kemajuan ekonomi dengan pembangunan negara dan taraf hidup rakyat. Bagi aktiviti pembelajaran dan pengajaran, murid dibahagikan kepada 6 kumpulan. Setiap kumpulan mempunyai 6 orang murid. Setiap kumpulan diminta menyertai permainan menggunakan komputer yang telah tersedia di dalam makmal. Seterusnya, setiap kumpulan perlu menjawab soalan berkaitan topik ekonomi Malaysia dalam aplikasi GameKit, merangkumi soalan aneka pilihan benar atau palsu, soalan berasaskan situasi sebenar serta kemahiran berfikir aras tinggi. Di sini terdapat 10 soalan yang telah dimuat naik oleh guru di dalam aplikasi GameKit. Seterusnya, guru memantau kemajuan murid secara langsung melalui aplikasi GameKit, dan akhir sekali, guru berkongsi jawapan dan berbincang secara ringkas dengan bimbingan guru. Bagi bahan bantu mengajar, di sini terdapat komputer dan juga aplikasi GameKit. Menerusi langkah 2, murid dapat bekerjasama dan juga yakin, dan kemahiran berfikir pula, mereka dapat berkolaborasi, komunikasi, pembelajaran aktif dan menganalisis. Akhir sekali, saya akan membentangkan tentang penutup. Ia berlangsung secara 5 minit. Bagi isi pelajaran, guru membuat rumusan faktor dan sektor ekonomi serta kepentingannya, dan juga murid beri satu contoh manfaat kemajuan ekonomi kepada keluarga ataupun komuniti. Bagi aktiviti pembelajaran dan pengajaran, guru menyediakan kertas mahjong dan juga pen marker berwarna. Setiap kumpulan dikehendaki membuat peta minda berkaitan kemajuan ekonomi di Malaysia. Seterusnya, guru membuat rumusan keseluruhan tentang faktor kemajuan ekonomi, sektor utama dan kepentingannya. Murid menyatakan satu hujah mengapa kemajuan ekonomi penting bagi kesejahteraan rakyat. Bagi aktiviti ini, ia dapat menilai kemahiran berfikir aras tinggi murid secara lisan dan bertulis. Untuk bahan bantu mengajar pula, guru perlu menyediakan kertas mahjong dan juga pen marker berwarna. Melalui aktiviti ini, murid dapat menghargai negara dan juga patriotisme. Bagi kemahiran berfikir pula, murid dapat berkomunikasi
dan pemikiran reflektif. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang langkah 2 iaitu langkah inovasi GameKit. Kandungan inovasi dibina berdasarkan standard kandungan dan standard pembelajaran sejarah darjah 6 berkaitan kemajuan ekonomi Malaysia. Di sini terdapat 5 kandungan kuis iaitu merangkumi faktor kemajuan, sektor utama, peranan sektor ekonomi, kepentingan kemajuan ekonomi dan akhir sekali hubungan ekonomi dan taraf hidup masyarakat. Bagi kandungan disusun secara berperingkat daripada aras rendah ke aras tinggi dan diterjemahkan dalam bentuk soalan objektif dan soalan kebat ringkas. Di sini terdapat 10 soalan yang berada di dalam GameKit. Seterusnya saya akan menerangkan tentang langkah aplikasi teknologi. Bagi langkah pertama, akses laman web GameKit. Guru mengakses platform GameKit melalui laman web rasmi menggunakan peranti yang mempunyai capaian internet. Untuk langkah kedua pula, log masuk akaun pengguna. Guru perlu log masuk ke GameKit menggunakan akaun Google atau akaun berdaftar serta mengesahkan peranan sebagai educator bagi membina dan melaksanakan kuis digital. Seterusnya langkah ketiga, pemilihan fungsi cipta set pembelajaran. Guru perlu memilih menu Create Kit untuk membina set pembelajaran baharu berasaskan permainan. Dan seterusnya, langkah 4, penetapan maklumat asas set pembelajaran. Bagi langkah 4, guru menetapkan tajuk, subjek, tahap murid, bahasa dan aras kesukaran set pembelajaran. Kita beransur pula kepada langkah 5 iaitu pembinaan dan pemilihan jenis soalan. Guru perlu membina pelbagai bentuk soalan iaitu objektif, situasi dan kebat serta menetapkan jawapan, markah dan sistem ganjaran dalam GameKit. Bagi langkah 6 pula, pelaksanaan PDP dan pentaksiran formatif. Guru menjalankan PDP menggunakan GameKit secara masa nyata, memilih mod permainan yang sesuai dan mengongsikan kod akses kepada murid untuk penyertaan serentak. Bagi langkah 7 pula, refleksi dan penambahbaikan. Guru meneliti keputusan kuis melalui carta analisis GameKit, membuat refleksi dan menambah baik PDP berdasarkan prestasi murid. Bagi impak inovasi pengajaran, penggunaan GameKit sebagai inovasi pengajaran dapat meningkatkan penglibatan murid secara aktif, menggalakkan pembelajaran berasaskan permainan iaitu game-based learning, memperkukuh kemahiran berfikir aras tinggi dan memupuk kerjasama dan komunikasi dalam kalangan murid. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya Ahmad Faiz Zaukan bin Asri bernama matrik P162952 yang akan membentangkan RPH yang ketiga. Tema yang dipilih bagi RPH ini adalah pencapaian dan kebanggaan negara yang bertajuk Sukan Kebanggaan Malaysia. Dalam konteks standard pembelajaran 12.3 Sukan Kebanggaan Malaysia dan poin yang pertama, kedua dan yang ketiga. Yang pertama, menyatakan pencapaian Malaysia dalam bidang sukan di peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Dan seterusnya, menerangkan peranan sukan sebagai alat perpaduan. Dan yang terakhir, menghubung kait tokoh-tokoh sukan negara terdahulu yang memberi inspirasi kepada sukan pada masa kini. Bagi objektif yang ingin dicapai, yang pertama, menyatakan sekurang-kurangnya 2 pencapaian sukan Malaysia di peringkat kebangsaan atau antarabangsa. Dan yang kedua, menerangkan 2 peranan sukan sebagai alat perpaduan dalam masyarakat. Dan yang terakhir, menyatakan tokoh sukan negara dan sumbangannya kepada pembangunan sukan pada masa kini. Bagi kriteria kejayaan, yang pertama, murid dapat menyatakan sekurang-kurangnya 2 pencapaian sukan Malaysia melalui aktiviti dengar dan catat. Dan yang kedua, murid dapat menerangkan 2 peranan sukan sebagai alat perpaduan negara melalui aktiviti berkumpulan. Dan yang terakhir, murid dapat menjawab soalan berkenaan tokoh sukan negara dan sumbangannya kepada pembangunan sukan melalui aktiviti kuis ajaib. Bagi set induksi, iaitu selama 5 minit, iaitu persediaan sebelum belajar, iaitu kita pergi kepada pengenalan atlet sukan
negara, iaitu guru menunjukkan tayangan e-majalah dan memperkenalkan atlet sukan di Malaysia, dan guru mengadakan soal jawab ringan bersama para pelajar. Dan yang seterusnya untuk langkah 1 iaitu selama 10 minit pencapaian sukan di Malaysia, iaitu dengan aktiviti dengar dan catat. Guru menerangkan pencapaian Malaysia dalam sukan di peringkat kebangsaan dan antarabangsa dengan tayangan video di YouTube, dan murid diminta memberi perhatian dan menyenaraikan pencapaian yang mereka tahu secara lisan dan bertulis. Untuk langkah yang kedua iaitu selama 10 minit tokoh dan penganjuran sukan, iaitu dengan aktiviti kuis ajaib. Pada aktiviti kali ini, guru membuat imbas balik peranan tokoh sukan dalam menyatu padukan pelbagai kaum di Malaysia, dan guru menyediakan kuis dengan membuka aplikasi Kahoot pada paparan LCD dan murid-murid menjawab soalan kuis secara serentak. Bagi rumusan pembelajaran iaitu selama 5 minit, guru merumuskan pelajaran bahawa sukan adalah sangat penting dalam perpaduan negara, dan guru memberi pujian dan motivasi kepada para pelajar supaya bersemangat, iaitu mengambil semangat daripada tokoh sukan negara supaya dapat disemai dalam diri pelajar. Kita pergi ke bahagian langkah inovasi aplikasi Kahoot. Sebagaimana yang kita lihat pada langkah yang kedua, kita mengadakan kuis dengan menggunakan aplikasi ini. Jadi apakah langkah yang pertama? Iaitu langkah pertama adalah kita perlu login. Langkah pertama ialah kita perlu melayari laman web Kahoot atau https.kahoot.com dan log masuk menggunakan melalui akaun masing-masing. Bagi pengguna baru, kita perlu mendaftar terlebih dahulu dan memilih peranan sebagai teacher supaya semua fungsi pembinaan kuis dapat digunakan. Setelah berjaya log masuk, kita klik butang create yang terdapat pada papan pemuka utama. Fungsi ini digunakan untuk membina kuis baru dan membolehkan guru membentuk soalan mengikut objektif pengajaran yang telah ditetapkan. Langkah yang seterusnya iaitu untuk maklumat asas. Pada langkah ini, kita perlu mengisi maklumat asas kuis seperti tajuk, penerangan ringkas, bahasa dan sasaran murid. Maklumat ini penting supaya kuis mudah dikenal pasti serta jelas untuk tujuan penggunaan semasa PDP. Dan seterusnya, kita boleh menambah soalan dengan menekan pilihan Add Question, iaitu Kahoot menyediakan pelbagai jenis soalan seperti aneka pilihan yang betul atau salah yang boleh dipilih mengikut kesesuaian topik dan tahap murid. Langkah yang kelima iaitu untuk menetapkan visual yang menarik. Jadi pada langkah ini, untuk menjadikan kuis lebih menarik, guru boleh menambah video ataupun gambar yang berkaitan dengan soalan. Elemen visual ini dapat membantu murid memahami soalan dengan lebih baik serta meningkatkan minat dan penglibatan mereka semasa aktiviti kuis dijalankan. Untuk keadaan yang keenam, langkah yang keenam, sebelum menyimpan kuis, guru perlu menyusun soalan mengikut aras kesukaran, iaitu bermula daripada soalan yang mudah kepada soalan yang lagi mencabar. Semakan ejaan dan ketepatan jawapan juga perlu dilakukan bagi mengelakkan kekeliruan yang murid akan hadapi. Setelah semua soalan lengkap, kuis perlu disimpan dengan menekan butang save. Kuis yang telah disimpan akan berada dalam senarai koleksi dan boleh digunakan semula pada bila-bila masa. Langkah yang seterusnya berkenaan dengan kaedah penetapan kuis. Guru boleh menjalankan kuis secara langsung di dalam kelas atau menetapkannya sebagai tugasan. Murid boleh menjawab soalan yang dipaparkan di pemancar LCD ataupun boleh menyertai kuis menggunakan kod permainan yang dipaparkan dan menjawab soalan melalui peranti masing-masing.
Dan yang terakhir, selepas kuis tamat, guru boleh melihat laporan ataupun keputusan bagi mengenal pasti tahap kefahaman murid. Maklumat ini sangat penting dan berguna untuk membuat refleksi pengajaran serta merancang penambahbaikan PDP pada masa akan datang. Sekian, terima kasih daripada saya. Baik, bismillah, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Ishmal. Seterusnya, rancangan pengajaran harian RPH 4, mata pelajaran sejarah, tarikh 15 Disember 2025, Isnin. Tingkatan pada darjah 6, bilangan murid 36 orang, masa 10 pagi hingga 10.30 pagi, 30 minit. Tema Malaysia dan Dunia, tajuk pelibatan Malaysia dalam pertubuhan antarabangsa. Kemahiran fokus, mengenal pasti, memahami dan menghargai pelibatan Malaysia di dalam pertubuhan antarabangsa. Seterusnya kita pergi pada standard kandungan 12.4 Malaysia dan Dunia. Standard pembelajaran pula 12.4.1 menyenaraikan pertubuhan serantau dan antarabangsa yang dianggotai oleh Malaysia. 12.4.2 menerangkan pelibatan Malaysia dalam Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara ASEAN. Baik, seterusnya objektif pembelajaran, murid dapat menyenaraikan sekurang-kurangnya 2 pertubuhan serantau atau antarabangsa yang dianggotai Malaysia. Murid juga dapat menerangkan pelibatan atau sumbangan Malaysia dalam ASEAN dengan betul. Kriteria kejayaan, yang pertama, murid dapat menjawab sekurang-kurangnya 2 pertubuhan serantau atau antarabangsa yang dianggotai oleh Malaysia dengan betul melalui soalan kuis word wall. Yang kedua, murid dapat menjawab sekurang-kurangnya 5 daripada 7 soalan kuis word wall dengan betul. Set induksi selama 5 minit. Pengenalan tentang pertubuhan antarabangsa. Guru membuka laptop dan memaparkan slide gambar bendera ASEAN melalui projektor. Guru meminta murid meneka maksud bendera tersebut. Jawapan yang diberikan murid, guru akan kaitkan dengan tajuk, iaitu pelibatan Malaysia dalam pertubuhan antarabangsa. Langkah yang pertama, selama 10 minit, penerangan mengenai pertubuhan yang dianggotai Malaysia seperti ASEAN melalui video pendek. Jadi guru memasang video di projektor untuk ditayangkan kepada murid. Guru membimbing murid memahami video yang dipaparkan pada slide. Guru juga meminta murid untuk fokus dan mencatatkan segala fakta yang terdapat di dalam video. Langkah kedua, selama 10 minit, permainan word wall quiz berdasarkan video. Yang pertama, guru membahagikan murid kepada 6 kumpulan yang terdiri dari 6 orang murid. Murid menjawab kuis dari aplikasi word wall mengikut kumpulan masing-masing. Murid perlu mengelaskan maklumat mengikut kategori pertubuhan dianggotai, contohnya ASA, Mafilindo, ASEAN, dan sumbangan Malaysia dalam ASEAN, contohnya Zopfan, Rexham dan Sukansi. Seterusnya, rumusan pembelajaran selama 5 minit. Guru menekankan kepentingan kerjasama serantau untuk keamanan negara. Guru memberikan pujian bagi kumpulan dengan skor tertinggi di word wall. Langkah-langkah inovasi aplikasi word wall. Yang pertama, mengakses laman web word wall. Guru mengakses platform word wall melalui laman web https://wordwall.net. Jadi guru boleh membukanya melalui Google. Seterusnya, langkah yang kedua, log masuk akaun pengguna. Jadi guru membuat proses log masuk menggunakan akaun Google atau akaun berdaftar lain bagi memastikan akaun pengguna tersedia untuk membina kuis digital. Jadi guru hanya perlu menekan butang sign up for start creating. Kemudian yang ketiga, pemilihan fungsi cipta kuis baharu. Jadi selepas log masuk, guru memilih menu create dan seterusnya memilih pilihan kuis untuk pembinaan kuis baru. Jadi tindakan ini membawa guru ke ruangan pembinaan kuis. Terdapat beberapa jenis template yang digunakan oleh guru. Contohnya ada anagram, unjumble, open the box, spin the wheel, quiz dan sebagainya. Jadi guru boleh memilih template yang bersesuaian. Yang keempat, memasukkan kandungan kuis. Jadi guru memasukkan soalan asas kuis sesuai dengan topik pembelajaran, tahap murid dan status keterlihatan kuis. Guru boleh membuat tetapan sama ada umum ataupun terhad. Jadi setelah guru
menjana soalan ataupun memasukkan soalan-soalan. Guru juga boleh memuat naik gambar untuk menjadikan soalan lebih menarik. Seterusnya, guru menekan butang done untuk menyimpan kuis setelah memasukkan semua soalan. Yang kelima, kaedah penetapan kuis. Guru boleh menjalankan kuis secara langsung di dalam kelas. Caranya, guru memaparkan QR code di layar putih dengan menekan butang share di platform Wordwall tersebut. Jadi, dia akan memberikan QR code ataupun link yang boleh dikongsi melalui Google Classroom. Seterusnya, guru meminta murid memasukkan nama kumpulan sebelum memulakan permainan Wordwall. Jadi murid perlu menulis nama kumpulan masing-masing sebelum menjawab. Guru juga boleh memantau suasana kelas semasa murid sedang menjawab. Seterusnya, refleksi ringkas. Jadi guru boleh menyemak keputusan dengan menekan butang My Results pada bahagian atas laman web Wordwall. Guru dapat melihat skor purata kelas, soalan yang paling banyak dijawab salah untuk dibetulkan, dan juga guru boleh melihat leaderboard. Ini senarai kumpulan murid yang menjawab paling pantas dan tepat. Jadi soalan-soalan yang salah, guru boleh membincangkan semula jawapan bersama murid semua soalan. Maklumat yang diberikan di My Results ini sangat berguna untuk membuat refleksi pengajaran serta merancang penambahbaikan PDPC pada masa akan datang. Sekian, itu saja daripada saya. Terima kasih.